Selamat pagi-pagi. Ni kita dah bakar semalam. Ni adalah laluan dia. Lalu untuk masuk ke sana. Lubang. Itulah nama kita orang tu. Tu nama kita orang. Tu. So, kalau rumah dekat sini dah siap. Lalu ni jalan som. Sana. Bisa ketebang nanti. Ni akan ditebang. Tu akan ditebang. Ni akan ditebang. Separuh. Okey. So beginilah keadaan tapak perumahan ni. So kita orang ada try minta bantuan SPNB Rumah Masyarakat Rakyat. So tapak ni dekat setahun lebih kot. So sekarang kita buat proses balik. Kita buat rumput, kita bakar-bakar kat sini lah. Ni. Kat sini kalau petang, kat sini boleh nampak sunset kat sini. Memang nice. Okay. Yang ni kat sini mungkin akan dibuang sikit lah. Akan dibuang sikit bagi dia besar. So pokok durian ni akan ditebang. Yang ni akan ditebang. Yang ni tidak. Yang ni akan ditebang. Yang ni tidak. Yang ni memang saya tak nak lah. Bagi dia tu kalau dah sampai masa dia nanti akan ditebang lah. Ni akan ditebang sebab dia ganggu untuk laluan masuk. Ni laluan masuk. So kat sini ada kawasan dia. Sampai sini. Sampai situ. Yang tunjuk ni sebelah tu orang punya. So durian tu kita orang punya. Kat sini best kalau rumah dekat sini. So, kat sini ada pokok manggis. Tu pokok langsat. Yang ni juga pokok langsat ni. Macam inilah keadaan dia. Mungkin dalam tahun depan kot. Tahun depan lah. Tak boleh expect lah. Mungkin tak boleh expect 2-3 bulan ni lah. Mungkin bulan depan, tahun depan kot. Proses pembinaan akan dijalankan lah kat sini. So yang ni, sekarang ni akan dibakar lah nanti. So kalau nak tarik memang susah lah. Akan dibakar. Akan dibakar dulu. So semalam kita orang bakar tu. So rumput ni dah diracunkan sebelum ni memang semak habis. So kemungkinan ni akan dibuang. Akan dibuang sikit, buang. So durian ni akan ditebang. Right, stay tuned. Matahari terbit kat sini. Tu matahari tu. View kat sini memang nice. Lagi-lagi kalau petang kat sini. Duduk santai kat sini ni, duduk lek chill petang. Sunset kat sana. So kat sini pula. Dulu ni kolam. Kat sini kolam. Kan dah tak ada lagi dah. So itu kebun kita orang, kebun kecil kita orang. Untuk tanam buah. So kat sini saya ingat ni nak buat laluan. Ni laluan. Lepas tu nak buat satu tangga kat sini untuk naik. So kemungkinan sini adalah tempat parking. Dia nampak kecil. Tengoklah macam mana nanti proses dia. So sekarang ni masih nak buah rumput. So kita orang nak ambil gambar. Kita orang nak send dekat pihak-pihak SPNB. Ni lalu masuk. Ni kita dah bakar semalam. Ni durian ni akan ditebang. Mungkin akan ada yang kata tanya, abang ni tak ada rumah ke? Kalau memang tak ada rumah, rumah memang dah ada dah. So kan adik-beradik ramai kan. So saya minta lah bantuan tu atas nama saya sendiri. Then rumah tu ada dekat sini. Rumah tu akan ada kat sini. Kat sini.
Kot-kot korang akan tertanya, korang tak ada rumah ke? Korang abang tak ada rumah ke? Ada, memang ada rumah. So minta, tak salah kan kita minta, kan? Tak salah kalau kita minta, kita minta bantuan. Sebenarnya dapat bina sendirilah rumah tu. Tapi alang-alang ada bantuan ni kan, kita try lah minta kan. Kalau tak dapat, kita bina sendirilah. Dapat kita design sendiri kan. Dah gitu. So kat sini mungkin korang akan ingat, kenapa tapak rumah tu kecil? Bagi saya memang kecil. Nampak memang kecil. Memang kecil sangat. Kalau nak besar lagi, kita boleh tambah sendiri. Gitu. So tu saya kata tadi, yang ni akan buang tanah ni. Tapi ni akan buang sikit. Mungkin buang lebih sikit dari pokok durian tu. Dia akan tebang. Durian akan tebang. Lepas tu, kemungkinan kuasa dia akan besar. Kuasa dia akan besar nanti. Okay. Proses ni saya akan ambil ikut dari masa ke semasa lah. Saya akan record untuk korang supaya korang tengok proses dia macam mana nanti. Okay. Stay tune. Alright guys, video sampai di sini saja. Semoga bertemu di lain hari, di lain video, di lain masa, di lain bulan dan lain minggu. Terima kasih kerana dah subscribe, dan yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel Clear Road NP. Semoga bertemu lagi di lain masa. Bye bye.